Selamat sejahtera. IQ Pages penasaran sekali lagi di sini. Teman-teman, saya sudah banyak kali menerima call dari pengemis cyber atau sekarang dikenali ramai sebagai scammers. Yang masih saya ingat, ada 3 scammers yang hampir-hampir berjaya memperdayakan saya. Salah satunya yang menggelarkan dirinya sebagai Kopral Jacob dari Balai Polis Baling, Kedah. Dari gaya tuturnya, dia ini berbangsa India. Katanya saya ada surat saman kes langgar lari di Larkin Johor yang perlu diselesaikan segera. Kopral itu menyuruh saya datang ke balai, berjumpa dengannya atau berurusan dengan pegawai atasannya sebelum perkara itu menjadi lebih panjang dan rumit. Dia sebut nama saya, alamat rumah, nombor IC, jenis kereta, nombor pendaftaran atau nombor plate kereta dan warna kereta, jam berlaku kereta yang ditabrak, bla bla bla. Tetapi oleh kerana pertama kali saya mendapat call seperti itu, memang panik sakan, ketar-ketir dibuatnya. Saya terdiam. Bila tiada respons dari saya, Kopral itu sergah saya. Dia main sergah macam tu saja. Tapi teman-teman, ujur orang cakap, akal saya tak buntu saat itu. Jadi apa nak takut? Saya layan saja peral ini. Teman-teman, saya tidak pernah ke Johor pada tarikh yang dinyatakan. Nama yang dibacakan kepada saya itu pun, entah nama siapa dia ambil, nombor IC pun orang punya. Alamat rumah saya di Terengganu, sedangkan saya bukan orang Pantai Timur pun. Jenis dan warna kereta yang dinyatakan itu pun salah. Pendek kata, semua yang dinyatakan oleh peral itu, semuanya ke laut. Tapi saya iakan saja seperti orang yang benar-benar terlibat sebab saya nak dengar. Cara pengemis-pengemis ini memerah-helah memperdayakan mangsanya. Saya tanya Kopral itu, kalau saya tak mau bayar, apa akan jadi? Dia cakap waran tangkap akan dikeluarkan. Dalam hati saya, takkan cara itu saja kerja polis. Kopral itu nampak macam tak tahu tentang prosedur dan SOP kerja polis. Dalam hati saya, dia ni mesti bukan polis. Tapi katanya, ada cara paling mudah kalau tak mau datang. Di sinilah jerat bingkas mula dipasang. Katanya, kita hantar pautan link ke WhatsApp. Klik dan ikut arahan yang diberikan. Dan di akhir tawar-menawar tu, sebelum dia offkan perbualan, saya cakap kat dia, saya asal orang Baling, rumah dekat dengan balai dia bertugas, sering breakfast kat restoran depan balai. Dan saya cakap, setahu saya, tak ada seorang pun pegawai polis berbangsa India yang bertugas kat situ. Dan saya cakap kat dia, kalau nak scam orang pun carilah orang yang bergelar datuk-datuk, Tan Sri, menteri-menteri, kontraktor ataupun bos dia sendiri. Orang ni memang banyak duit. Ya, kenapa tak mohon saja bantuan daripada dia orang? Bukan saya orang kerja bengkel. Dan saya bahasakan dia, bro, berhentilah buat kerja bodoh ni. Buatlah kerja yang halal, bersih dan tidak mencekik susah payah orang lain. Kau ingat senang ke orang nak cari duit? Time semua harga kos hidup tinggi hari ini. Aku nasihat kau berhentilah. Dia terdiam waktu tu dan terus offkan phone. Saya gelak kuat-kuat padan muka. Tapi bukan itu yang saya nak cakap kat sini ya. Teman-teman kena berhati, awas, selalu alert selalu bila dapat call dari pengemis jenis babar sebegini. Mereka ni tiada hati perut, tak ada kesian belas. Siapa saja yang masuk perangkap mereka akan menangis tak berlagulah lepas tu. So hati-hati jika kita menerima call dari scammers ini. Jangan layan, jangan jawab phone, jangan tekan apa-apa link yang diberikan. Tetapi kalau dah terlajak dalam perangkap mereka, lapor terus kepada pihak polis atau terus ke pusat scammer kebangsaan. Dan kita kena waras berfikir, kalau kita salah kenapa tak hantar surat rasmi jabatan masing-masing. Dan yang paling penting, jika apa yang dicakapkan itu memang kita tak buat, tak ada kena mengena dengan kita, usah layan. Jangan cepat panik, menggelabah atau cemas. Tenang saja kawan. Satu lagi, kalau tak nak orang yang tak takut api neraka ini call, pasang aplikasi Truecaller kat phone macam yang saya dah buat sekarang. Kita block semua unknown numbers, numbers not in the list, foreign numbers, all type of spams, strange numbers, numbers not in my contact. Block semua. Kita tidak akan diganggu lagi selepas itu. Kita pun tenang. Alright?
Pengemis-pengemis jenis ini, baik lelaki atau perempuan, bukannya tak ada kelulusan bekerja. Mereka ada sijil, mereka ada rupa muda, kuat, bertenaga, tapi usaha malas, hopeless. Muka tak tahu malu, kulit muka tebal. Duit mereka nak, lifestyle semua nak mahal, berkualiti, berjenama, nak bermewah-mewah. Tapi usaha untuk dapatkan kerja halal, mereka malas. Apa jenis manusia macam gini pun tak tahulah. Pengemis-pengemis jenis ini bukan tak tahu, bukan tak arif, betapa susahnya mangsa bergalang tulang untuk mengumpul wang halal untuk menyara anak bini mereka. Bila dapat offer dari seseorang dalam phone yang mereka sendiri pun tak tahu, tak kenal, tak pernah bersemuka, offer jadi keldai, scam orang dengan habuan lumayan. Pengemis ini terima tanpa mengira hukum hakam, halal haram atau kesusahan mangsa hasil kerja jijik mereka. Pengemis-pengemis ini menolak tepi bahawa mereka sebenarnya sedang memakan bara api neraka kerana hasil perolehan mereka itu haram. Agaknya mereka seronok bertepuk tangan kalau mak bapak mereka sendiri yang kena scam. Aduan demi aduan dibuat mangsa kepada pihak berwajib, tangkapan, remand dibicarakan dan dihukum penjara pun dijalankan. Tapi nampaknya scammers ini semakin berani mencabar dengan menukar modus operandi kepada lebih AI, lebih IT lagi. Berhati-hatilah kita semua kerana mungkin selepas ini kita pula mangsa mereka seterusnya. Kita rasa kita smart, kita selamat kerana kita berhati-hati. Tapi cuba lihat dedahan siapa yang dah pernah masuk perangkap mereka. Dari seorang pelajar, orang biasa, guru, pelabur, pensyarah, eksekutif, doktor, pegawai polis, ahli sukan, businessman, suri rumah, ustaz-ustaz, orang-orang tua, pesara bakal haji, dan ramai lagi sudah dilaporkan terkena perangkap hina puak-puak ini. Apakah kita pun nak juga? Kalau sebelum ini mereka menggunakan taktik menyamar menggunakan badan-badan tertentu seperti pegawai polis, pegawai bank, pegawai LHDN lah, pegawai mahkamah, wakil kedai online, pegawai kad kredit, pegawai insurans, bagai, dan sudah tidak dilayan oleh orang ramai. Sekarang hari ini mereka menggunakan taktik yang lebih advance, iaitu scam berteknologi tinggi. Mereka guna AI, media-media sosial dan IT. Contoh, ada orang yang dah kena scam menggunakan wajah kaku kawan baik sendiri yang tidak bergerak tapi di-generate boleh bercakap dan bergerak-gerak, meminta bantuan kewangan, kononnya mereka sedang susah. Link siap dengan QR. Barcode untuk di-scan terus masuk ke akaun mereka. Mereka guna bisnes WhatsApp dan ceroboh masuk ke akaun WhatsApp kita. Dan kita tanpa call kawan rapat tadi, dengan murah hati terus klik link atau QR barcode yang disertakan. Kalau yang melayang percuma itu RM1, RM2, okeylah, cuba ribu-ribu, ratus ribu. Kan tidur mata tak tertutup namanya tu. Kalau wang RM100,000 mereka boleh dapat, kita jangan tanya kat mana mereka dapat foto kawan baik kita itu atau nombor WhatsApp kita. Itu amat kacang bagi mereka. Tengok di media sosial mereka, terbuka saja, selamba je scammers menggunakan gambar atau video akaun orang lain yang dah ada ribuan million followers, mengambil peluang berkempen jenis yang sama dengan pemilik asal itu, buat kononnya akaun tersebut adalah akaun rasmi kedua pemiliknya tadi, dan dengan foto-foto dan video-video asal diselitkan tapi cara kempennya berbeza. Contoh mudah, bunyi kempen yang kita sering jumpa dalam media sosial. Tolong jangan di skip kerana CABCDEFG ingin menunaikan impian anda dengan hanya membeli item ini, itu ini. Benar, CABCDEFG akan menghadiahkan anda dengan kereta mewah atau nilai wang sebanyak RM300,000. Order produk kita dulu. Dalam video, mereka tak nyatakan jumlah wang yang mangsa kena bayar. Tapi bila mereka WhatsApp, di situ mereka nyatakan untuk cairkan janji, sila bayar wang sebanyak RM250. Contoh, itu contoh. Jika nak, typekan nak. Kami akan SMS nombor akaun kami. Dan selepas si mangsa dah transfer duit, scammer akan SMS mangsa, maaf bank, transaksi pending. Tapi jangan risau, kata mereka, pihak kami akan selesaikan jika si mangsa bayar RM300 tambahan untuk proses clear pending tersebut.
Kalau dicampur, dah berapa tu? RM500 kan? Sebelumnya, untuk 200 pertama tadi, mereka akan gunakan akaun nama lain. Manakala untuk bayaran kedua, mereka gunakan akaun nama lain. Nampak tak cara mereka sakau kita? Akaun berbeza-beza supaya tidak mudah dikesan jika disiasat. Nah, bila si mangsa dah selesaikan kesemua bayaran, mereka blok akaun WhatsApp mereka supaya si mangsa tidak boleh lagi menghubungi mereka. Binawe betul. Sekarang si mangsa garu kepala berpeluh sejuk. Menyesal tak sudah? Item yang dijanjikan tak dapat. Duit lesap. Janji mereka pada mangsa pun hancur. Salah siapa? Kita. Kita yang nak hadiah mahal yang tak wujud itu. Kita cepat sangat kelabu mata. Dan kita lupa berfikir bahawa siapa yang bodoh sangat nak bagi duit kat orang sebegitu banyak secara percuma. Kan? Lazim dunia, kalau nak dapat upah, seseorang kena bekerja, bukan berangan-angan seperti itu. Ya, itulah antara contoh-contoh cara scammers kenakan mangsanya. Hari ini, mereka tukar modus operandi mereka dengan cara seperti menggunakan kod OTP untuk mangsa mengklik pautan link yang mereka SMS. Mereka juga amat berani manipulasikan nama-nama personal yang tersohor seperti alim ulama, selebriti, VVIP. Mereka menggunakan platform agama, menjual ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, masjid surau madrasah, pusat tahfiz yang tidak siap untuk mendapatkan sumbangan dan habuan. Mereka menggunakan kecanggihan teknologi AI untuk menukar imej-imej aku supaya bergerak-gerak dan bersuara. Mereka boleh meniru watak-watak, gaya dan karakter seseorang supaya senang untuk meyakinkan mangsa mereka. Teman-teman, satu lagi cara pengemis ni buat dan dah terbukti ramai yang terkena ialah dengan menghantar bungkusan secara COD yang kita tak pernah buat ordernya. Rider mereka datang ke rumah konon untuk menyerahkan satu package mahal, kononnya hadiah atau pemberian dari perniagaan online dan meminta sejumlah bayaran. Teman-teman, kalau kita memang tidak pernah buat pesanan COD, usah dilayan, usah diterima dan jangan bayar apa-apa. Walaupun rider itu cakap barang mahal, barang bernilai tinggi, kerana itu perangkap untuk mengaburkan fikiran kita, suruh saja rider tu bawa balik package tersebut. Sebelum itu, tengok dulu kat penjuru package ada atau tidak perkataan ini COD NSS. Kalau ada, itulah kod yang diguna pakai oleh scammers. Tolong hati-hati teman, kerana dalam package itu hanyalah gumpalan kertas akhbar atau kepingan-kepingan plywood saja. Hati-hati. Teman-teman, apa maknanya semua itu? Artinya, puak-puak ini akan usahakan apa saja cara untuk menipu. So, kita sama-sama berhati-hati, okey? Wahai para scammers, udah-udahlah scam orang, udah-udahlah buat dosa. Setiap ringgit haram yang kamu perolehi itu sebenarnya dikira sebagai hutang. Kamu telah berhutang dengan mangsa-mangsa scam kamu, dan hutang wajib dibayar. Cuba bayangkan, kamu telah scam 10 orang dengan jumlah jutaan ringgit. Bagaimana kamu akan mencari mereka untuk melunasi hutang-hutang tersebut? Dan jika mangsa scam kamu cakap tidak akan halalkan setiap sen yang kamu dah ambil dari mereka itu, maka di alam mizan yaumil mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan merangkak mencari mangsa-mangsa yang kamu dah scam ketika di dunia dulu, dan kamu akan dihumban ke neraka yang apinya menyala-nyala itu. Tak ngeri ke? Tak takut ke? Insaflah segera, berhentilah segera, bertaubatlah segera sebelum ajal datang menjemput. Jadi teman-teman, begitulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan di klip kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih banyak kerana bersama saya. Silakan share klip ini. Kita jumpa lagi. Wassalam.